Muaz, biasanya lepas makan mesti nak benda manis kan? Betul tu. Untuk menyedap tekak gitu. Bagi rasa apa dessert pun kata. Dessert cuci So mulut. kita buatlah pengat ubi keledek. Ubi keledek berwarna-warni. Kita guna ubi keledek oren dan ubi keledek purple. Kita kena rebus dia sampai dia empuk ke? Rebus dulu sampai empuk. Kalau tak nak empuk sangat pun boleh je, sebab nanti kita nak rebus lagi dengan santan kan. Ini apa benda yang nak masukkan? Okey, lepas dah rebus tu, kita akan tepikan dulu, toastkan dulu. Lepas tu masukkanlah sagu yang kita telah rendam. Bila sagu tu pun dah naik-naik ke atas, boleh masukkan santan. Macam tu. Memang kena sagu tu naik dululah. Bagi sagu naik dulu tu barulah boleh masukkan santan. Lepas tu kita guna api perlahan. Barulah sebati semua bahan kan. Cakap apa, masak dengan baik lah. Masak dengan baik gitu. Alright. Masukkan lagi gula kalau tak nak manis. Gula merah yang kita letak tadi pun dah cukup. Tapi nak bagi lagi, bila manisan ni kan kena manis ekstra sikit kan. Nama pun pemanis mulut. Cuci mulut. Kenalah manis ekstra. Letak garam sikit, nak bagi lemak santan tu terbit. Orang kata terbit. Orang cakap pikik tu kan. Tadi kuah banyak sangat, so akak buang sikit lah. Maka siap lah pengat ubi keledek kita. Ini kalau makan teh hujan-hujan sejuk-sejuk ni, best juga ni. Betul. Besar-besar keledek dia. Betul. Ingat makan, ingat rasa.